Bayangkan tahun 1990. Malam lengang, hanya suara radio mengisi ruang sepi. Selamat malam. Anda bersama saya Liana, hanya di radio. Suara itu meresap ke jiwa ribuan pendengar, termasuk satu jiwa yang paling setia, Zulman. Pernahkah anda terfikir sejauh mana seseorang sanggup pergi kerana suara di corong radio? Zulman bukan sekadar peminat. Setiap malam dia akan menelefon Liana meminta lagu yang sama sendiri oleh May, seolah-olah lagu itu dapat menzahirkan rasa rindu yang terpendam. Di sinilah wujud istilah parasosial, hubungan satu hala di mana peminat merasakan keintiman yang tidak pernah wujud. Tetapi bila obsesi bertukar menjadi gangguan, dunia nyata dan fantasi mula terbelah. Let me tell you a story. Suatu malam, Zulman nekat ke stesen radio. Hati berdebar, tangan berpeluh. Wajah Liana hanya lirik di poster, tetapi bagi Zulman, dia benar-benar ada di hadapan. Ditolak mentah-mentah, hatinya meletup, lantas mengugut untuk kembali. Persoalannya, adakah cinta boleh jadi racun? Seksyen 506 Kanun Keseksaan, satu istilah yang asing bagi Zulman ketika itu, tiba-tiba menjadi realiti. Ancaman, surat dan obsesi menjeratnya ke penjara. Media mula bercerita bahaya peminat obses di mana garis pemisah antara kagum dan bahaya. Anda mungkin bertanya, kenapa Liana? Mengapa radio begitu berkuasa mempengaruhi emosi manusia? Jawapannya terletak pada ilusi keintiman dan kuasa suara. Radio itu seperti ruang peribadi. Suara Liana menusuk ke hati, membina dunia separa nyata. Namun kisah Zulman dan Liana menjadi peringatan. Antara cinta dan obsesi kadang-kadang hanya sehelai benang nipis. Melompat ke tahun 2025. Studio penuh lampu LED, DJ muda bernama Era menguasai siaran. Siapa peminat setia Era malam ini? Tanya dia di Instagram Live. Tapi, siapakah mereka? Anda mungkin akan